Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang berusaha mudir Madrasah Tafiz Darul Ulum Miftahul Falah, Ustaz Bakhtiar Rifai bin Mastur Mustafa. Yang dihormati Presiden Universal Bikers Johor Haji Iswari bin Akair, Barisan Ahli Universal Bikers Johor Tuan Haji Nordin selaku Ketua Kampung, para asatizah serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa 'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil 'ilm, wa barakatan fil rizq, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Pertama-tama kami ucapkan jazakallah khairan jazak di atas kehadiran semua yang hadir, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dikumpulkan bersama-sama semata-mata atas dasar ukhuwah, yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah, dan inilah salah satu golongan yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Kursi Majlis yang saya hormati, Ustaz Bakhtiar selaku mudir kepada Darul Ulum Miftahul Falah dan juga Miftahul Najah. Saya hormati juga Tuan Haji Nordin selaku pengurusi Masjid Kampung Penang. Alhamdulillah. Saya hormati juga sahabat saya Cik Fauzi di sebelah saya ni selaku Timbalan Presiden Universal Bikers, Tuan Haji Ariston tengah gambar pakai kopiah tu selaku susah hormat kepada Universal Bikers, barisan jawatankuasa, ahli-ahli Universal Bikers dan juga adik-adik penghafaz Al-Quran di Darul Ulum. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz dan juga pihak madrasah di atas kesudian menerima hadiran kami pada hari ini.